Hebat. Habis. Lebuh kelapa aku. Tak apalah. Kamu jalankan kerja kan. Siapa suruh? Bos kamu yang suruh. Tak apa. Buat. Kamu kami ni nak raya tu tak nak berniaga. Kamu angkat semuanya. Angkatlah. Sambil gambar lagi. Itulah di media sosial, satu video rakaman gerai milik TikToker Nursyah yang terletak di tepi jalan telah disita oleh pihak berkuasa tempatan. Video tersebut mengundang reaksi orang ramai yang tidak berpuas hati dengan PBT. Netizen mula membandingkan tindakan PBT terhadap warga asing yang berniaga dan juga isu kuil yang dibina secara haram. Ada yang meninggalkan komen, PBT hanya mengambil tindakan bila ada yang membuat report tentang perkara tersebut. Semuanya angkatlah. Sambil gambar lagi. Ambillah angkat. Oh, hebat buah kelapa aku nampak lambung dia lambung kelapa aku. Habis semua. Angkatlah. Kamu jangan makan kelapa tu tahu. Kelapa tu kau ambil biar repuk je dekat tempat pejabat orang majlis tu. Jangan ambil. Kamu jual je barang tu aku haramkan tahu tak? Keturunan kamu aku haram kalau kamu makan kelapa tu. Kamu jual kelopi-kelopi tu biar reput kat sana. Okey? Aku ni dah nak pergi umrah. Nak berniaga tu tak? Nak berniaga cari duit. Nak pergi umrah. Kamu angkat. Tak apalah. Kerja koma kan? Ambil lah. Hebat.